Kan korang kan selalunya ada kerja kan, ada gaji, betul tak? So bila ada gaji, tolak komitmen apa semua tu kan ada extra. So extra tu lah sentiasa pump ke dalam perniagaan. Dia macam tu. Sebab dulu saya start memang macam tu. Saya bukan guna duit saving ke, duit emergency ke, duit pakcik ke, duit loan bank ke, tak. Saya pakai duit aktif yang saya ada dan saya sentiasa pump ke dalam bisnes. Sebab kalau saya pakai duit saving, duit emergency, makin lama duit tu akan makin kurang. Apabila makin lama duit tu makin kurang, kepala kita akan sakit berdenyut-denyut kalau duit tu makin habis. Tapi bisnes tak maju-maju. Sebab bisnes ni, istilah bisnes ni dia bukan ambil masa 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, maybe sometimes setahun, maybe sometimes setahun setengah untuk kita nampak ada duit, dapat menghasilkan duit. Jadi macam mana kita nak pakai duit saving selama setahun setengah? Make sense tak? Ini yang masalahnya, ramai orang tak nak bagi tahu realiti perniagaan ni. Ramai yang bestnya menengok perniagaan kan, tapi diorang tak tahu sebenarnya dia mengambil masa setahun sekurang-kurangnya, setahun setengah. Dia macam pergi gym lah. Kita takkan boleh nampak dalam masa 1 bulan 2 bulan. Tapi pergi gym kena bayar gym membership selama setahun. Makan kena jaga diet selama setahun. Tu orang tak nampak. Kita sentiasa keluarkan duit, betul tak? Samalah bisnes pun macam tu jugalah. So harap awak faham, there's no such thing as one time.